dapat idea ihsanku ni, satu adalah kita nak mengekalkan perkataan ihsan tu, sebab kita tahu ihsan ni adalah buat baik dengan cara yang paling baik. Maksudnya benda tu kita tidak perlu disuruh, dia adalah inisiatif kita sendiri. Kita nampak orang jatuh, kita tolong. Kita nampak ada sampah di jalan, kita ambil. Itu adalah ihsan. Maksudnya kita tak perlu dipaksa. Adalah buat baik dengan secara natural. Dan ku tu adalah diri kita. Jadi ihsanku tu adalah menggambarkan ihsan kita. Macam mana keadaan ihsan kita sekarang ni. Dan kepada masyarakat, ihsanku ni adalah nak menunjukkan satu platform yang mana ini adalah platform kebaikan yang kalian buat. Walaupun benda tu bukan disampaikan oleh kalian, kami bantu untuk sampaikan, kami bantu untuk laksanakan. Dan lihatlah, inilah hasil kebaikan yang kalian berikan, yang kalian buat sokongan. Itulah maksud ihsanku. Kenapa kami menggunakan maksud ihsanku itu sendiri? Dia bukan sebenarnya untuk anak-anak ni sebenarnya. Sebenarnya untuk diri saya sendirilah. Yang mana kita sendiri nak bina sifat ihsan dalam diri kita. Sebab bukan kita nak mendidik orang lain, tapi adalah untuk mendidik diri kita supaya kita ni bukan sahaja buat kerja ihsan, tapi adalah benda tu tertanam dalam diri kita. Bila terlibat dalam bidang kebajikan ni, dia melatih diri saya untuk paksa diri saya kita buat benda tu. Even menegur orang untuk menyantuni kita punya penerima. Itu kesan paling besar pada diri saya lah. Dan lagi satu yang saya rasa saya boleh declare pada hari ini adalah saya meletakkan diri saya untuk jalan ni selama-lamanya. Jadi sejujurnya daripada lubuk hati ni, apa yang saya rasa seronok bukan sebab kita dapat berjalan, bukan kita dapat makan yang sedap-sedap apa semua, tapi kita dapat meraihkan diorang dapat menerima kita, diorang happy dengan kita, apa yang kita buat. Itu yang buatkan kita rasa seronok dan nak pergi lagi untuk menyantuni diorang. Kita datang rumah-rumah anak ni bukan setakat bagi sumbangan, tapi kita bagi kasih sayang. Dia macam kita rapat dengan dia, dia pun akan lebih rasa disayangi. Bukan seorangan dekat sini, bukan hanya ada kawan-kawan, tapi dia ada orang luar yang boleh menyayangi diorang. So dari situ lah macam Mira rasa kita ni datang bukannya hanya untuk bagi bantuan je, tapi kita datang ni untuk menyayangi diorang. Kita rapat dengan diorang, bagi diorang semangat untuk bila diorang dah melangkah keluar ataupun alam pekerjaan, diorang bukannya buat tu untuk diri diorang sendiri, tapi untuk orang ramai juga. Bila kita buat kerja ni, kalau ada rasa dalam hati tu kasih sayang dengan anak-anak ke, atau lagi macam anak-anak yatim. Orang fikir anak-anak yatim ni, ada orang tanggung dia, tak apalah, yang lain berjaga. Tapi kalau kita rapat dengan dia, kalau kita tahu kisah dia, kita rasa nak datang lagi. Kita nak rasa buat kebaikan tu lagi. Rasa macam tak puas lah kalau bagi sumbangan je. Kalau kita rapat dengan orang, kita bagi orang makan lagi, makan sama-sama, buat aktiviti. Itu yang Mira rasa nak buat bersama-sama. Kalau boleh, macam kita contoh bulan Ramadan, turun sama-sama, bagi makan, kita buat ikan program ke sama-sama dengan diorang. Itu boleh buat lagi gembira kalau buat kebaikan. Itulah macam-macam lah kisah yang menyebabkan diorang ni berada di rumah jagaan ini. Tapi dalam rasa seronok yang terzahir daripada dalam hati ni, ada juga rasa terkesima
sebab dan sebagainya. Apabila kita mendengar sendiri kisah-kisah apa yang dialami oleh anak-anak tersebut sehinggakan dia ditempatkan di rumah jagaan ni, ada yang biasa kita dengar, ibu bapa tak mampu, kehilangan ibu bapa. Ada beberapa rumah yang ditempatkan di rumah jagaan adalah untuk perlindungan mereka kerana apa yang dia alami bersama keluarga kandungnya. Ada yang didera, ada yang diperlakukan yang tidak baik dan tidak sepatutnya, dan macam-macam lagi lah. Itu yang paling teruk lah. Jadi untuk kes yang macam tu, rumah jagaan sebagai perlindungan dia. Bukannya untuk kita mencukupkan keperluan mereka, tapi yang utamanya mereka selamat. Mira dah turun ke lapangan nak tengok setiap rumah anak-anak ni, ekspresi muka diorang. Setiap kali Mira turun tu lah, ada satu rumah tu. Bila kita datang je, walaupun Mira datang waktu pertama kali, tunjuk muka, kita tak kenal dia pun tak kenal kita. Tapi bila kita rapat dengan dia tu, ada satu anak ni, seorang ni perempuan lah. Kita rapat dengan dia, kita dengar cerita dia macam mana, apa kisah dia, macam mana dia boleh ada kat sini. Kisah dia sangat menyayat hati. Kena tinggal dengan dia tak ada penjaga dah, tak ada waris pun dah tak ada. So macam dia nak luahkan tu pun dekat ibu kat situ saja, ibu penjaga tu je. Kisah dia waris ibu bapa dia dah tak nak jaga dia. Dah 3 tahun pun walaupun ada waris, tapi dia tak dapat dengar khabar. Khabar dia nak bercerita tu cuma dengan bagi luahan dekat ibu saja. Bila Mira datang lagi last sekali, 2 kali untuk hantar barang masak untuk shoot tu semua, dia nampak je muka Mira, dia dah tahu. Dari jauh dah tahu. Dia macam, walaupun kita buat sekali je datang rumah jagaan tu, tapi dia tahu macam mana kita rapat dengan bagi kasih sayang. Kita dengar kisah-kisah dia, kita pun bagi kata-kata semangat dekat dia. So macam dari situlah anak tu rapat dengan kita. Dia anggap kita ni macam kakak dia. So dia bagi kata-kata, kita bagi kata semangat untuk bila dia dah habis belajar. Maksudnya dia tamatlah dekat rumah jagaan tu bila dah umur 17 tahun. Sebab Mira dah datang tu, dia dah umur 16. Dia dah macam, apa nanti akan datang? Dia tanya, Kak Mira, macam mana bila dah besar, dah umur 17, macam mana kita nak start bekerja? Macam mana kita nak melangkah ke alam dewasa tu? Dia tak tahu macam mana hal tuju dia. Sebab dia bila dah cerita, sebab mak saya pernah cerita kat saya, kau ni tak bijak, kau ni tak pandai pun nak pergi sana sini. So dia santai, so anak-anak kat sini rumah jagaan tu dia rasa down sebab benda-benda tu. Kemana anak-anak ni pergi selepas dia keluar daripada rumah? Anak yatim yang ada orang jaga yang ada ni. Itu adalah benda yang setiap kali saya akan terfikir. Setiap kali berjumpa dengan anak-anak yatim, asnaf yang berada di rumah jagaan ni. Sebab kita ada keluarga. Kita ada keluarga yang sentiasa mendampingi kita, support kita. Tapi bila memikirkan anak-anak ni, bila dia 18 tahun, dia keluar daripada rumah yatim ni, dia memang kena keluar, itu adalah syaratnya. Kita tak tahu apa nasib diorang selepas ni. Jadi saya rasa benda ni kami tak boleh stop, sebab kita nak diorang boleh bermandiri, boleh kuat bila keluar daripada keluarga besar ni, bila hidup sendiri selepas ni. Dan inilah peranan utama Ehsanku dalam memperkasakan golongan anak ini.
Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada saya, Khairul Azmi, daripada Ehsanku, kepada semua penyumbang-penyumbang Ehsanku dan juga rakyat Malaysia khususnya. Saya sendiri ingin memohon maaf dan ampun jika ada yang terkasar bahasa ataupun kekurangan daripada saya, terutama dalam dunia kebajikan ni. Ampun, beribu-ribu ampun saya ucapkan. Jadi semoga raya kali ini akan menjadi raya yang lebih bermakna untuk kita. Bukan sahaja kita dapat menikmati juadah raya, tapi masa untuk keluarga dan juga perayaan itu yang penting bagi saya. Okey, Mira nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua di sana. Okey, kepada penonton jejak Ehsan TV, saya Muhammad Sharifuddin daripada Pertubuhan Ehsanku Malaysia ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dan teruslah buat kebaikan walaupun kita bukan lagi di bulan yang mulia, tapi teruskan momentum kebaikan tu sepanjang hidup kita, sepanjang akhirat kita, dan dia adalah sebenarnya adalah tabungan yang kita kumpul untuk hidup kita di sana nanti, insya-Allah.